saya tidak masuk pun dalam kawasan rumah beliau dan saya tidak menceroboh rumah dia. Saya ingatkan sekali lagi kepada semua founder-founder ataupun peniaga-peniaga luar sana, sebelum nak ambil mana-mana artis ataupun mana-mana influencer, pastikan cek latar belakang mereka sebelum anda teraniaya. Hari ini kami ke Mahkamah Seremban, kami bawa balik daripada mahkamah. Alhamdulillah, berita yang amat-amat dinanti-nanti dan amat gembira, dan kami amat bersyukur pada Allah dengan keputusan yang dibuat oleh mahkamah pada pagi ini. Dan untuk penerangan lanjut saya serah pada Nurul untuk menerangkan selanjutnya bagaimana kegembiraan Nurul pada hari ini. Hari ini alhamdulillah, syukur sangat kepada Ilahi dengan apa yang Nurul lalui selama hampir 1 tahun, dengan berita gembira yang Nurul terima hari ini daripada Mahkamah Seremban. Alhamdulillah, terima kasih kepada Barisan Peguam Nurul, Anif dan juga Cik Amir, Cik Anif dan Cik Amir, atas kesungguhan diorang dan komited diorang untuk mempertahankan kes Nurul ni, untuk membuktikan. Dan tak lupa juga kepada PPIM, Kak Jan yang sentiasa berada di waktu Nurul di mahkamah dan hadap benda ni lah. Dan alhamdulillah juga Tok Ki sentiasa bagi Nurul semangat, kata-kata semangat untuk bangun walaupun bersendirian. Nurul ambil benda ni sebagai satu ikhtibar dalam diri Nurul. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Tapi Nurul tak akan pernah letih untuk terus berbuat baik. Ambil benda ni sebagai satu pengajaran lah, yang mana bila dituduh sebagai penceroboh yang diviralkan serta dimalukan, jadi benda tu agak berat untuk diri Nurul untuk hadap benda ni ke depan. Boleh dikatakan semua media cover untuk cerita Nurul, dan Nurul harap benda ni tak terjadi kepada orang lain. Dan korang kat luar sana kalau terkena macam Nurul, jangan takut untuk menegakkan kebenaran. Jadi alhamdulillah, kebenaran akan berpihak pada orang yang betul-betul benar. InsyaAllah. Terima kasih kepada Allah juga atas apa yang Nurul lalui hari ini, dan di akhirnya Nurul menang dan di atas pertuduhan menceroboh. Di menang tu macam mana? Cuba terangkan. Maksudnya tidak ada pertuduhan terhadap diri Nurul, dan kes tu dilepaskan dan dibebaskan ataupun macam mana? Nak bagi orang faham. Nurul tak dapat nak menjelaskan lagi, tapi Nurul dilepaskanlah daripada pertuduhan tersebut. Sebab memang betul saya tak ada pun menceroboh rumah dia, dan saya mengikut garis panduan yang patut saya ikut. Contohnya sebelum ke rumah buat report polis, everything saya ikut. Dan saya pula macam mana kesilapan atas kepercayaan. Sebelum saya ke sana pun Kak Jan, saya tak pernah cerita dekat semua orang. Saya telah disetting oleh mereka sendiri, yang mana memberi arahan kepada saya untuk ke sana mengambil kereta. Jadi saya ikut dia orang punya cakap, saya pergi ke sana untuk ambil kereta. Tapi ambil kereta tu di luar rumah kan? Itu adalah sehari sebelum kejadian. So saya pergi hanya untuk tengok, sebab dia telah memaklumkan kepada saya bahawa kereta tersebut telah dirosakkan. Tayar dia telah dirosakkan. Jadi saya cuma dalam fikiran, okey, saya kena ambil towing untuk pergi ambil kereta tersebut. Tapi saya masih lagi berjaga-jaga, yang mana saya kena buat report polis. Jadi saya buat report polis untuk pergi ambil kereta. Tapi macam mana saya kata saya tak nak besarkan cerita, jadi saya tak ada buat laporan polis selepas saya ambil kereta tersebut. Itulah kesilapan yang saya buat. Sepatutnya selepas ambil kereta yang rosak tadi tu, saya kena buat report polis, tapi saya pergi maafkan. Jadi dia ambil kesempatan ke atas benda tu, dia orang buat report, saya yang menceroboh. Jadi saya harap benda ni tak berulang kepada orang lain, dan kepada founder-founder kat luar sana, sebelum nak ambil influencer ataupun artis, pastikan korang check everything. Jangan terlalu percayakan mereka. Benda ni musnahkan bisnes saya seteruk-teruknya Kak Jan. So daripada kedai kami saya terpaksa tutup kedai kerana serangan daripada mereka. Dan saya harap benda ni berakhir dekat sini, dan saya tak nak lagi berurusan dengan mana-mana artis, buat saya jadi fobia Kak Jan. So cukup-cukuplah sampai sekat tu. Saya rasa ini bukan satu kesilapan, ini satu pembelajaran yang kita betul. Satu Ya. pelajaran daripada diri saya lah. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Jadi kalau nak buat baik dengan mana-mana orang pun, pastikan ada limit lah. Ada limit, dan jangan terlalu percayakan
orang yang datang dekat kita yang kata nak pertolongan kita dan kononnya ikhlas dalam nak menolong kita. Jadi itu sebagai pengajaran untuk diri saya lah. So sebab mereka ni datang kepada saya Kak Jan untuk membantu saya sebenarnya. Tapi diambil kesempatan. Setelah dapat bantuan, itulah setelah saya membantu mereka, saya dipersalahkan. Disebabkan saya terlalu memberi muka dan saya tak buat report polis lepas saya ambil kereta tersebut. Tapi saya nak perjelaskan kat sini, saya tidak masuk pun dalam kawasan rumah beliau seperti mana yang dimaklumkan oleh beliau, dan saya tidak menceroboh rumah dia. Saya tak turun pun daripada kereta saya. Saya cuma naikkan satu video saja di TikTok menyatakan di mana kereta saya. Dan keesokan hari dia serahkan kereta tu ditinggalkan di tepi jalan. Dan saya nak tegaskan kat sini, saya ke situ pun selepas 3 bulan kereta tu dilarikan. Saya pergi ke situ atas sebab dia mesej saya untuk ke situ kerana kereta tu rosak, tak boleh gerak. Jadi saya cadangkan nak pergi ambil menggunakan towing. Saya nak pergi tengok dulu keadaan kereta. Tapi sebenarnya benda tu dah disetting untuk buat pertuduhan terhadap diri saya. So saya terimalah apa yang diorang buat kat saya dan memalukan saya dan naikkan dekat semua media lah Kak Jan waktu tu. Jadi saya terima semua benda ni dan saya anggap benda ni what you give you get back lah. So hari ni dia buat dekat saya, insya-Allah saya tak akan balas tapi Allah tu ada. Ada hikmah di sebaliknya. Mungkin abang betul. Yang terbaik lagi dia nak bagi saya kenal dengan PPIM, lebih rapat dengan PPIM, lebih rapat dengan Kak Jan dan juga Datuk Ki, untuk mungkin kita lepas ni ada buat bisnes ke apa ke, mungkin lebih maju insya-Allah. Jadi terima kasih kepada luar sana, kalau perlukan apa-apa boleh datang ke PPIM untuk dapat khidmat nasihat daripada PPIM. Terima kasih sangat kepada saya kepada PPIM. Nak ambil tindakan balas apa-apa ke? Sebab menderita dah lama ni, setahun menderita ni. Ya, dah setahun menderita tapi saya ambil keputusan untuk tak ada lah nak lawan apa-apa dengan diorang. Saya mungkin di dunia saya maafkan lah, tapi melupakan tu tidak. Memaafkan tu mungkin boleh, melupakan tu tidak. Jadi saya harap diorang ni mengambil iktibarah. Jadi pada saya ingatkan sekali lagi kepada semua founder-founder ataupun peniaga-peniaga luar sana, sebelum nak ambil mana-mana artis ataupun mana-mana influencer, pastikan cek latar belakang mereka sebelum anda teraniaya. Nak nasihatkan kepada artis yang terlajak tu? Okey, nasihat saya macam nilah. Kalau orang yang macam mana sekarang ni ada satu musim kacip. Jadi kalau kata musim tu kalau tak boleh nak ubah, kita tak boleh nak ubah manusia. Jadi apa yang kita boleh ubah adalah diri kita sendirilah. Untuk jauh. Setiap yang Allah jauhkan daripada kita tu mesti ada sebab dan mesti ada kebaikan dia.